18,000 dirompak inflasi. Ini gold bar 50 gram keluaran Public Gold. Pada tahun 2021, harganya sekitar RM12,000. Tahun 2025, harganya dah jadi RM30,000. Yang simpan duit sebenar sekitar RM18,000. Tahun 2021, nilai duit sudah dirompak inflasi sekitar RM18,000 dalam masa 4 tahun. Untuk mengelak simpanan anda dirompak inflasi dalam jangka masa panjang, simpan sebahagian dalam bentuk simpanan emas. Pelbagaikan portfolio simpanan anda. Simpanan wang anda, simpanan aset harta anda, simpanan emas pun kena ada juga. Kerana setiap portfolio simpanan ada kelebihan masing-masing. Jadi, pastikan anda faham setiap portfolio simpanan. Menurut Pakar Kewangan Malaysia, Tuan Azizi Ali, simpanan di bank cukup sekadar 1 ke 2 bulan berbelanja. Simpanan di SB, tabung haji dan kredit BSP cukup untuk perbelanjaan hangus dan simpanan kecemasan 3 bulan pendapatan. Dan simpanan jangka masa panjang boleh ditukarkan ke dalam bentuk emas. Jika anda ingin mulakan simpanan emas bersama Public Gold ataupun alihkan sebahagian simpanan anda ke dalam bentuk emas, anda boleh saja tekan button sign up ataupun kontak saya untuk saya bantu anda mulakan simpanan emas bersama Public Gold. Untuk yang belum follow saya, boleh follow saya dulu untuk ilmu emas dan kewangan. Design your future with gold.